Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Nothing Phone 4a Pro. Boleh katakan ini adalah Nothing Phone paling lengkap lah setakat ini. Sekarang ni, dia datang dengan body yang jenis metal, ada periskop zoom kamera dan dia punya performance dan macam level-level smartphone flagship. Kali ni, Nothing memang ubah direction dia agak besar, macam ada suntikan baru lah. Ada formula baru je pada smartphone diorang. Kalau dulu, banyak gunakan plastik. Sekarang ni, dia terus bagi full metal unibody aluminium. Serius, bila pegang phone ni, dia rasa memang lain sikit lah. Lebih solid, lebih mahal, lebih proper je lah sebagai brand Nothing. Yang lagi menarik, dia masih kekalkan DNA Nothing. Transparent look masih ada, cuma kali ni lebih kecil lah, lebih minimalis. Tak tahu kenapa, kali ni aku rasa macam jatuh cinta dengan design smartphone Nothing ni. Kalau sebelum ni, tengok design smartphone Nothing, dia macam oh, transparent. Tapi kali ni, dia macam wow sikit lah sebab ada kombinasi transparent look dan juga body yang metal. Dia macam lebih sempurna je lah dia punya design ni. Even dia punya design kamera pun dah refine jadi lebih proper je lah. Nak bandingkan dengan Nothing Phone 3 tu, itu macam pelik sikit. Tapi kali ni nampak lebih cantik je lah. Nampak lebih kemas berbanding yang sebelum ini. Dan seperti anda lihat, dia ada glyph matrix. Even size dia pun lebih besar banding Nothing Phone 3. Lebih terang, dia ada 3000 nits kat bahagian dia punya matrix ni. Dan dia ada 137 mini LED. Jadi, apa function dia? Function dia untuk tengok jam macam ni, ada jam. Kemudian boleh buat sebagai timer, battery indicator, even nak custom notification icon pun boleh. Contohlah, kalau girlfriend kita call, nampak ni, ada keluar icon love. So, tak payahlah nak buka, nak terbalik, tunggang terbalik lah smartphone ni, siapa yang call kita. Dan ini adalah Nothing Phone paling nipis dalam line up dia. Ketebalan dia hanya 7.95mm sahaja. Benda ni juga jadi salah satu faktor lah kenapa aku selesa, aku suka semasa gunakan smartphone ni. Sebagai comparison untuk anda faham, Nothing Phone 3, dia punya ketebalan tu adalah 9mm. Memang jauh beza lah kan, dia punya ketebalan dengan smartphone ni. So, kali ni dia rasa lebih best, lebih solid dekat tangan dan rasa selesa and tak rasa bulky semasa pegang smartphone ni. Untuk dia punya build quality, dia punya ketahanan, dia ada Gorilla Glass 7i dan nanti bagi tahu body dia kali ni 42% lebih tahan bengkok banding yang sebelum ini. Cuma satu benda yang aku rasa kurang sikit adalah pada IP rating dia. Dia ada IP rating cuma IP65. Untuk tanda harga jualan macam ni, rasanya dah wajib untuk bagi IP68. Baiklah, untuk display dia pula cukup mewah. Dia ada AMOLED display 6.83 inci, resolution yang tinggi 1.5K dan juga refresh rate setinggi 144Hz. Jadi kalau kita nak scrolling memang smooth gila lah. Dan apa yang lagi gila adalah dia punya peak brightness sehingga 5000 nits. Ini memang sangat tinggi. So kalau kita guna outdoor, guna bawah matahari, memang tak ada masalah. Dia punya display ni mampu bagi kita keterangan yang maksimum lah untuk guna smartphone ni. Untuk performance dia pula, smartphone ni gunakan chipset Snapdragon 7 Gen 4. Ada upgrade banding Nothing 3a Pro yang sebelum ni, cuma dia punya upgrade tu tak signifikan lah, tak ketara sangat. Tapi apa yang ketaranya adalah pada bahagian RAM dan juga storage dia. Kini dia gunakan RAM jenis LPDDR5X dan juga storage jenis UFS 3.1. Di kala global krisis RAM ni, tapi Nothing bagi LPDDR5X dekat smartphone mid-range diorang. Memang berbaloi, memang ganas gila lah. LPDDR5X ni dah level-level smartphone flagship. Jadi kalau dah ada hardware yang tinggi macam ni, of course lah performance dia akan laju lah, akan smooth je lah kan untuk running kita punya tugasan harian tu. Tapi apa yang buatkan dia punya performance tu jadi lebih peak adalah pada bahagian software dia. Smooth like butter. Seriously, yang ni kena puji melambung sikit lah sebab software dia memang best gila. Jadi kalau korang nak smartphone yang tak ada bloatware, tak ada aplikasi pelik-pelik, inilah smartphone dia. Ringan, clean, minimalis, ada font yang unik, animation pun smooth, customization pun best juga. Terutamanya widget style dia ni memang berbeza lah banding dengan smartphone Android yang lain. Dan untuk software update dia pula, Nothing bagi 3 tahun untuk OS update dan juga 6 tahun security update. Jadi secara pribadi,
3 tahun OS update tu dah cukup panjang sebenarnya bagi smartphone mirror macam ni. So, kita boleh gunakan smartphone ni dalam 3 hingga 4 tahun akan datang tanpa risau yang smartphone ni akan outdated. Untuk bateri dia pula, ada 5080 mAh. Dari segi angka, mesti kau rasa kecil kan? Sebab yang lain-lain semua dah start bagi 6000 mAh. Tapi, angka kapasiti itu bukanlah menentukan segalanya sebab banyak faktor lagi kita kena lihat, contohnya macam dia punya chipset yang digunakan, kemudian dia punya software optimization. Benda-benda ni kita kena titik beratkanlah untuk menentukan ketahanan bateri smartphone tu. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu sepanjang gunakan Nothing Phone 4a Pro ni, tak pernah rasa pun yang bateri dia cepat drain, cepat cair. Tak adalah. Dia punya bateri ni boleh tahan dalam sehari. Contohnya kalau kita nak guna kita punya tugasan harian, scrolling WhatsApp, scrolling TikTok, Instagram, Facebook, balas WhatsApp, tengok Wave dan sebagainya, cukup je untuk tahan dalam sehari. Tapi kalau heavy user yang sikit-sikit nak main game, ada waktu rehat sikit nak main game tu, memang phone lain pun takkan tahan lah. Dan untuk charge pula, selalunya aku kalau charge dari 1%, untuk full charge tu ambil masa dalam sekitar 1 jam 5 minit macam tu. Not bad jugalah. Untuk kamera dia pula, jujur cakap, ini adalah upgrade yang besar banding generasi yang sebelum ini. Kamera utama dia ada 50 megapiksel guna sensor Sony LYT700C. Ini sensor yang besar, so kualiti gambar dia memang superb. Kali ni gambar dia jadi lebih terang, lebih clean, dynamic range dia pun lebih baik. Even hasil low light dia pun ada improvement jugalah. Kali ini dapat kawal cahaya dengan lebih baik, lebih bagus dan detail pun lebih sharp. Memang ada improvement yang signifikan jugalah pada bahagian kamera dia ni. Untuk telephoto lens dia pun bagus. Dia ada 3.5 kali optical zoom dan boleh zoom sehingga 140 kali zoom. Cuma kalau dah zoom jauh sangat tu, jangan expect kualiti yang cantik macam phone flagship lah. Dia punya kualiti tu memang pecah sikit lah kalau kita zoom jauh sangat. Dan ada satu benda teknikal yang anda perlu tahu pada kamera dia ni. Kali ni dia hadir dengan AI kamera yang bijak. So, dia ada TrueLens Engine 4 dan juga Ultra XDR. Itu bermakna dia punya image processing kali ni lebih bijak je lah untuk adjust dia punya highlight dan juga shadow. Untuk rakaman video dia pula boleh merakam sehingga 4K 30fps sahaja. Sayang sikit lah dia tak boleh rakam sehingga 60fps. Dan of course dia dah ada OIS serta AI stabilization. So, footage dia kali ni memang steady je. Tapi, apa yang aku perasan kalau banyak sangat pergerakan, footage dia tu dah agak macam gempa sikit lah. Macam bergegar sikit. Jadi, kesimpulan dia, adakah berbaloi untuk beli Nothing Phone 4a Pro ni? Kalau ikutkan harga jualan dia meningkat berbanding generasi yang sebelum ini. Kini, harga jualan dia RM2,299. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan lah smartphone ni, apa yang ditawarkan oleh Nothing Phone 4a Pro ni, untuk tanda harga jualan macam tu, sejujurnya masih lagi berbaloi untuk kita beli. Segmen harga smartphone mid-range high-end ni memang macam inilah harga dia. Dan kau tengok dia punya RAM pun dah besar, 12GB RAM, LPDDR5X, storage 256GB, UFS 3.1, chipset yang powerful, Snapdragon 7 Gen 4, bateri je lah kurang besar sikit. Tapi tadi kita dah explain, bukan kapasiti yang kita pandang semata-mata, tapi dia punya chipset, software optimization dan sebagainya yang bagi pengaruh besar lah untuk ketahanan bateri. And kalau tengok dia punya kamera, banyak improvement berbanding yang sebelum ini. Display pun sama, ada improvement berbanding yang sebelum ini. Dan yang paling ketara adalah perbezaan dia punya design. Even Nothing Phone A pun design dia masih design yang lama. Cuma yang 4a Pro ni je berbeza. Dia special sikit. Nothing bagi design yang baru, yang lebih fresh. Cuma dia punya IP rating je lah agak low sikit, IP65. Benda ni korang kena take note lah. Kalau kerja yang sentiasa terdedah dengan benda-benda basah, benda-benda debu dan sebagainya, ini korang kena take note. Yang lain, ianya sangat berbaloi untuk beli. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Cantik tak setup baru?